Hello, welcome back to my channel. Okay, hari ni aku nak masak sambal cotong. Okay, first sotong dah siap siang, tapi ini aku tak potong sebab dia kecil-kecil sebesar Iman. So kita tak potong, kita terus duduk murah. So hari ni sebenarnya aku nak pergi kemas bilik. Tetapi tiba-tiba masak. Tapi tak apa, yang penting kita enjoy. Tak apa, lepas masak ni baru kita pergi kemas bilik. Okay, first let me take selfie. Stop it. Get some help. Kunyit dengan garam. Sour, kita goreng cotong dulu. Dah panas. Kejapan. Sebuah mahligai impian. Sebab contoh dia kecil-kecil, so tak payah goreng lama-lama lah. Kecil je. So kita potong bawang lagi. Kita letak lagi. Kita kena pakai petai. So tadi sotong dah goreng ni, kita nak goreng petai pula. Sementara menunggu petai, kita potong bawang. Ni rupa dia. Aku memang suka goreng petai dulu supaya dia tak maung sangat. Tada! Okay, now semua dah standby. Bawang dah siap, sotong dah siap, petai dah siap. Mari kita mula memasak. Me stay right beside you. Minyak goreng petai tadi sebab tak lah kan. Aku hiris 2 jenis bawang tau. Satu bawang kecil untuk tumis. Lepas tu yang ini dah habis hujung tumis, baru letak ni. Damn girl, jangan garang-garang main. Tak padu lah ni. Betul. Kiri. Bau dia dah naik, kita jangan suruh dia turun, okay? Kita biarkan je dia. Masukkan chili. Gochujang Malaysia ni. Masuklah dalam tempat sejuk. Sambal ada banyak. Kalau sotong habis, sambal ada lagi, so aku letak lagi. Okay. Masuk sekali minyak yang lama ni, minyak ni minyak yang putih ni. So bila dah keluarkan minyak tu, make sure untuk refill minyak baru. Tapi nanti rosaklah sambal kau. Right beside you. Sampai kita tunggu pecah minyak, kita minum kopi dulu. Ini kopi, kalau korang suka Nescafe, nak boycott Nescafe,
Go buy this one. Kopi Adabi, merasakan Adabi, menyerahkan. Rasa dia sebiji macam Nescafe and tasty. Lagi sedap dari Nescafe. Tapi untuk aku suka Moccona sebab aku tak suka dia manis sangat. So Moccona is my best solution. Okay, tadi dia dah pecah minyak, so aku letak air. So dia tengah bluk-bluk kat dalam tu. So sebelum nanti dia bluk-bluk, sebelum aku letak sotong and so on, aku letak perasa dululah. So ni dia jahat sikit sebab dia splash everywhere. So aku tutup. So in everything sambal, every sambal yang you buat, selalunya in every sambal yang aku buat, aku akan selalunya letak gula dulu. Lepas tu baru aku perasakan dengan yang lain. Cukuplah, jangan splash lagi. Dia tengok apa tu warna putih. Selain tadi, tapi terlupa nak record. Tak apalah Pedas. Kau tengok, kalau aku tak tutup tadi, dia dah percik dah kat dinding. Maksud dia dah tambah penat dah kan. Kau dah masak-masak, lepas tu kau nak kena cleaning pula lagi. Lepas tu kau imagine just imagine lah kan, kau dah masak-masak penat macam ni kan. Lepas tu balik-balik laki kau tak suka makanan tu. Like I tak makan pedas. And my mom tak pernah masak sambal macam ni, so I tak makan. Like, how do you feel? For me lah kalau aku okay kalau tak boleh nak makan. And benda tu biar je lah aku makan sebab aku suka makan kan. It's a food that I cook, so tak kisah. Tapi cara dia cakap tu macam, at least kau rasa dulu macam, tapi pedas lah yang I tak boleh makan. I don't think I can eat this. That is fine. Kalau macam tu okay lah. Saya aku tak nak masak dah yang macam pedas macam tu. But if macam I tak makan lah. Sebab mak I, dia dah sebut mak dia, aku pulang balik dekat mak dia. Okay, dia dah beluk-beluk. Nampak dia dah pecah minyak. Dia dah cantik colour macam tu. Make sure, aku akan make sure sambal tu gelap dan merah macam tu. Aku akan letak bawang. Alright. And then masukkan sotong tadi. Masukkanlah everything yang kau dah goreng tadi. And petai. Masukkan semua. Hi everything. Macam tu. So dia godak-godak. And imagine juga macam, panjang imagine kan. Macam kau dah masak-masak macam ni, kau nak jadi seorang menantu yang meringankan beban. Kau macam nak tunjuk lah, aku pun pandai masak. Tapi family mertua kau tak usik. Like literally tak usik. Aku memang pantang manusia macam, even kalau kau rasa makanan family kau masak terlalu hebat pun, at least give a taste. Orang nak masakkan untuk kau, rasa je dulu. Sedap tak sedap dah akan kira lah. Faham tak? It's a courtesy. Kau ingat takat kau je ke mahal? Takat member mahal ke? Kau ingat apa? Damn! That is one thing yang aku selalu fikir macam, kalau aku kahwin, aku jenis tak boleh kontrol babe. Kan? What if kalau macam dekat meja makan tu tak makan? Aku maybe lauk yang aku masak tu aku akan terus humban je dalam sini. So macam tu. So I think macam sebab tu lah kot tak boleh kahwin lagi. OMG. Dia dah bubuh semua, nampak tak? Barulah cantik colour dia. Ada petai, ada bawang, ada sotong. Ini kalau tak suka petai, tak payahlah letak petai. Kau tak payahlah nak rasa saya tak makan petai macam mana. Maimunah, benda boleh settle kan? Tak payah letak petai. Dah masak, lepas ni dah boleh kemas bilik. Tapi dah pukul 2. Sempat tak? 4 jam. Kemas bilik semua 4 jam. Lepas tu siap mandi semua. Sebab aku nak tengok konten Isa Aisab pukul 6. So sempat kot dah. Ni dah siap. So yelah, masalah dia adalah nak kemas after this. Dia kemas dapur. That is the biggest problem untuk aku ni. Kau tahu tak? Aku ni suka masak, tapi nak kemas lepas tu yang aku macam yang make me macam tu. Alas lah kalau dapur impian kan. Kau tengok dapur aku sekarang ni.
penuh dengan barang-barang. Kalau dapur macam dapur impian, ada cupboard dan closet semua. Tak ada lain lah, closet pula dah. Kitchen cabinet lain lah kan ni. Anyway, dah siap. Tutup api, tutup, nanti lalat. And look at the mess. I'm a mess, I'm a loser, I'm a okay. Oh my god, what is that? Oh my god, what is that? Mak aku beli ni. Mak aku beli tempat letak span. Sini ada span lagi. Basuh pinggan kiri kanan ke macam mana? Kiri kanan span. Pening. Ni basuh pinggan tu apa ni? Pening kan? Aku pun pening. Okay, let's makan. Aku yang masak, jadi aku kena makan dulu lah, sebab aku nak tahu rasa dia macam mana. Lah tiba justify. Nak rasa je. Lepas kan nak kemas bilik lah. Okay, Allah. Sedapnya. Ya Allah, petai-petai tu. Okay, let's go. Bismillah. Sedap je. I don't wanna be alive. Mak, ada tulang dah. Tu kamar bilik. Kamar bilik yang tak sudah-sudah cerita kamar bilik aku tu. Okay, so sekarang ni aku dah dekat bilik. Dah settle makan apa semua. Nampak tak? What is this? Kejerobonan. Ini lah nak settle kan? Tak payah nak cakap macam-macam. Biasalah perempuan mana boleh berpisah dengan baju. Tengok ni yang ni. Aku tak tahulah aku patut jual ke ataupun nak buat pre-love ke macam mana. Terlalu banyak lah kena hisap kan. Tapi kena get rid dulu. Aku tak keluar. Lepas tu macam ni lah, ada barang-barang dalam beg ni. Apa? Pening lah nak fikir. Tengok ni, pretty kan? Ni beg Alif Shukri. Kau tak ada jadi lagi rasa sebab apa? Kau tak habis kemas lagi satu luggage. Kau dah kena packing untuk bercuti lain. So yang ni kau tinggalkan dekat dalam luggage. Sotong. Kau tinggalkan dalam luggage. Lepas tu kau dah tak buka luggage kau. Itu masalah dia. Ni aku buat ni. Kalau ada duit seronok agak. Tak ada duit. So apa yang kita boleh buat is kita kosongkan dulu bag-bag ni. Bag-bag resert ni semua kita kosongkan dulu. Nak cari barang sekarang. Okay. Luggage ni kena kosongkan dulu. Kosongkan. Dia resert pun. Okay. So satu luggage settle. So luggage nanti I think maybe nak letak dekat belatas. So luggage ni aku rasa nak letak belatas ni lah. Tak ada dah berteteh kat tepi tu. Teteh. Aku tersilap percaturan. Aku sepatutnya jangan makan dulu tadi. Sebab sekarang perut dah besar. Pedas. Sebab pedas. Sekejap aku nak ambil hanger tudung. Hanger tudung yang paling penting. Sebab tudung macam kepala kau hari-hari macam basuh rambut. Satu hari tukar 3 kali. Entahlah. So sampai kena hanger. Tu pun rak almari tu dah nak roboh juga. Boleh. Aku memang pecinta panda ais tau tempat ni. Ni panda ais. Panda ais. Panda ais. Tapi dalam banyak-banyak ni aku paling suka dia punya corduroy.
corduroy. Ni lah yang ni jenis material macam ni. Corduroy. Tu. Yang macam velvet tu kan. Yang ini sebab cutting dia besar untuk orang yang gemuk, dada besar macam aku ni. Yang ini paling sesuai lah. And then dia tak tebal yang macam corduroy biasa tu. Memang kalau yang ini, sebab yang ini material CEY, so dia bau ketiak sikit dan dia melekat dekat lengan. Kalau yang ni pula pun sama juga, bau keti. Tapi ni cantik, flowy, cantik. Dia nampakkan kau kurus. Tapi cuma dia punya material tu tak bagus untuk orang yang berketi pakat macam aku ni. Aku suka pakai kemeja. Sebab apa? Kemeja ni dia macam senang. Casual boleh kan, formal pun boleh. So sebab tu aku pakai kemeja je. Pergi kerja pun pakai kemeja je. And sebabkan aku terlalu suka material dia ni, cutting dia ni, aku beli macam-macam colour, nampak? Macam-macam colour aku beli. Lots to mix. Okay. Ni ada warna merah. Warna merah. Sebab aku suka. Tanda ice please, sponsor ni. Alah dia. Luggage ni dah settle, dua-dua luggage, so aku nak letak lagi dekat atas. And juga luggage yang ni. Semua luggage kosong. Lepas tu aku dah lagi satu luggage kat bawah. Banyak sangat orang bagi aku luggage. Aku ni tak pergi travel pun. Okay, ni satu lagi. Luggage besar ni aku tak pergi bercuti mana-mana. Why? Tu dah ada dah dua kat atas. So aku nak letak lagi satu. Masalahnya aku takut ada kipek kat sini lah. Kau terketung pula aku punya kepala. Tak masalah. Okay, finally. Luggage diary seorang travelog lah. Macam kau travelling. Inilah bila nak ada chances tu untuk benda Allah tu tak ada dekat atas lama-lama lah. Amin kan. Aminkan aku ramai-ramai sekarang. Nanti kita boleh buat travelog. So, yang dekat situ dia dah clear. Dia dah clear yang dekat atas katil ni. Okay, tenang. Kita fokus dengan tudung dulu. Kita jangan mengguribak. Benda ni kena bertengah. Kalau tak bertengah dia tak jadi. Ingat, kena habis sebelum konten isa keluar. Kena settlekan sebelum konten isa keluar. Konten isa dah keluar. Aku tinggal babe. Okay, and plus bateri tak ada. Aku tengah nak charge. And aku nak pasang lagu. And sorry lah, filter dah tak ada. Tak ada filter lah. Aduh, korang ni nak filter. Aduh, panas telefon aku. Ni senang sikit. Dia kecil. Sebab kecil. So kita pakai ni je. So kita sambung lagi buat baju-baju kat sini. So banyak yang nak kena lipat. Kita asingkan yang nak lipat dengan yang nak gantung. 언제부터 네가 남자로 보여 어느새 얼굴이 화끈거리고 행동 하나하나가 조심스러워지는데 넌 어때? Okay, sekarang ni dah asing. Nampak kan perbezaan dia yang tadi dengan yang sekarang. Tapi aku dah asingkan lah bag kat sebelah sini. Bag semua sebelah sini. Okay, semua bag sebelah sini ni nak buang. Okay, ni hanger. Baju yang nak kena lipat situ. Ini dalam-dalaman. Lepas tu sini bahagian cadar. Masalahnya bag-bag ni aku tak tahu nak letak mana bag-bag ni. Itu masalah dia. Aku rasa aku kena ada bag IKEA yang berzip tu. Anything bag yang berzip lah, supaya kita boleh letak kat atas dia satu. Betul tak? Ataupun atas sana. Selalunya benda-benda macam ni mak aku yang banyak. Cantik.
salah bag ke, kotak ke. Selalunya dia ada banyak macam ni. Tapi aku rasa dia macam tak cukup. Kita cari yang lain. Masukkan bag kita kat dalam bag untuk letak kat atas. So ni bag yang jarang pakai, so aku letak kat almari tu. Tak ada tempat lain nak letak, memang situ je tempat yang boleh letak. And yang mana yang mesti nak pakai lagi, aku akan letak almari lah. Okay, now dah ada dekat atas tu. Aku ingat nak tegakkan tapi tak boleh, takut nanti aku susah nak ambil. So macam itulah keadaan dia. Okay, laporan masuk lintas langsung. Setakat ni sahaja yang aku dapat siapkan bilik ni. Tapi better lah daripada tadi kan. Pok tangan sikit. Dengar tak suara aku dah lain. Sebab tu aku kena berhenti dulu. Sebab aku nak kena mandi. Lepas tu nak standby tengok isi-isap lah. Okay, tu saja. Tu je lah. InsyaAllah korang doakanlah, semoga berjaya lah progres aku nak mengemas bilik ni dengan jayanya. InsyaAllah aku akan sambung lagi. Tapi mungkin bukan hari ni, mungkin next cuti kot aku buat. Okay, see you later alligator. Bye bye. 시간이 흐르고 흰머리